hari ni kita nak sharekan masalah Viva. Masalah di company datang masalah jerking. Jerking tu maknanya rawat, jerking tu maknanya. Jerking tu maknanya kereta tu senggut-senggut. Biasa apa sebab masalah jerking ni? Biasaannya lah. Kebiasaannya kalau jerking dia ada banyak sebab, ada banyak punca. Punca masalah jerking biasanya daripada spark plug. Okey, kebiasaan masalah spark plug biasanya dia akan menunjukkan kadang-kadang dia punya kepala atas ni dia haus. Kalau spark plug sini yang bertarik sini, kebiasaannya punca tu masalah penyakit. Kebiasaan. Kalau yang dah kumpul tu, biasanya orang lama tak tahu kah. Tapi kalau yang dah bergerak dapat plug ni, biasanya ini tu memang ada masalah. Sebenarnya tembakan tak sempurna. Antara minyak dengan juga angin dia tak balance. So menyebabkan banyak karbon kat sini. Selain daripada masalah spark plug, punca jerking, dia masalah kedua, masalah dia daripada coil. Coil ni dia boleh menyebabkan jerk lah, maknanya api tak betul. Dia sampai kadang api bocor, dia tak betul. So coil ni kadang dia punya coil dia boleh short. Bila short, so api tak stable. Kadang kita yang senggut. So kadang-kadang kebiasaannya apa punca coil dengan spark plug kadang-kadang dia boleh rosak. Selain itu dia adalah masalah daripada plug seal ni. Selalu plug seal ni senang bocor. Bocor. Bila bocor plug seal, so minyak akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Kenapa? Bila plug seal bocor ni dia akan berasap. Sebab bila minyak dah bocor masuk ke ruang pembakaran ni, so dalam pembakaran dia akan bakar minyak yang hitam yang terlepas ke dalam ruang pembakaran ni. So akan keluarkan asap putih lah. Kadang-kadang korang jangan silap, kadang-kadang bila asap putih nak obol. Kadang-kadang masalah daripada plug seal ni bocor ni. Bila plug seal ni bocor, masuk minyak dalam ruang pembakaran, dia akan menyebabkan asap putih juga. Finish. Jadi nak buat compression test. Nombor apa yang masalah? Nombor 1. Okey, buat nombor 3 dulu tengok. Kita buat yang normal punya dulu. Finish akan buat compression test. Nak confirmkan dia punya masalah apa. So dia kita dah dapat detect. Cuma kita nak confirmkan, nak beritahu kat orang. Okey, kalau normal punya compression. Okey. Okey lah. Okey, so ni bacaan normal dia dekat 14 normal. Okey, bacaan normal. Ini untuk yang normal. Okey, kita pergi yang nombor 1. Nak buat compression test. Okey, meh, come here. Okey, nampak? Dah. So ni tak ada bacaan langsung. So apa masalah dia? So kita nak tunjukkan apa dia punya punca dia. Apa punca masalah? Nombor 1 tak ada bacaan. Tak ada pressure. Tengok. Okey, nampak tu? Jeng. Nampak tu? Nampak tak apa yang berlaku? Nampak tak? Apa punca masalah tak ada pressure? Padahal dia sompit, nampak tu? Gigi dia rongak kat situ lah. Nampak tak? Gigi dia rongak. So inilah kenapa tak ada compression dia. So kereta korang macam datang, ni 3 silinder dari 2 silinder. Okay, kita dah check plug. Kena troubleshoot dah. Check plug, check coil, check benda semua. So bila tengok buat compression test, memang tak ada compression. So makna bila kita check, okay, nampak? Bal yang sompit, tu. Okay, kalau dah macam ni berlubang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah kenapa punca tak ada compression. Tadi dah buat compression. Yang sana tadi berapa? 14 nombor 3, nombor 1 ni kosong. Okay, so dah dapat satu isu berkaitan dengan jerking ni. So jerking korang kena, saya cakap korang kena ada sedikit ilmu. Bab kita ni kena ada sedikit ilmu. Jangan sampai korang diperkotak-katik